Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam bang, ya bang. Jual apa ni? Ni takos bang. Boleh, saya nak yang besar punya. Yang besar berapa bang? Bagi ayam 2, daging 2. Ayam 2 dengan 2 orang lah. Baik. Ni roti pun orang panggil ni? Ni tortilla bang. Tortilla lah. Ni kita pakai. Dia kita ada ayam dengan daging bang. Okey. Nak campur ayam dan daging pun. Oh, faham. Lepas tu dia kiranya sos-sos lah. Kita sos kat sini kita pakai, kalau yang orang order memang dah ada dalam ni, kita akan pakai sos cili dan special sos kita. Oh, faham. Ni cheese lah. Yang ni mozzarella. Oh, mozzarella lah. Saya ada cayak lah. Dari dia cayak lah. Ni dalam kita Bawang lah. bawang. Okey. Gua dah. Ni guna daging apa? Daging lembu Ni kita pakai daging lembu. Okey. Brisket 61 lah. Okey. Kita tak pakai bahagian lain bang. Kita pakai brisket saja. Lembut lah. Memang. Ni pakai ayam cincang lah. Ni kita pakai dada ayam, kita cincang tadi. Oh, faham. Sos cili. Okey. Ni special sauce kita yang kita buat sendiri bang. Ni kita pilih daging, Alright. ayam. Okey, macam ni kira macam mana? 24, yang ni 22 bang. Kira sebiji berapa? Sebiji ayam 11, daging 12. Abang nak coba bang? Boleh campur tak? Boleh campur bang? Okey, bagi saya campur lah. Alright. Ini rumput kita buat sendiri bang. Oh, homemade eh? Rumput bang. Okey. Kita nak coba daging selambok bang. Daging selambok ah. First tu layer kedua ni. Ni layer yang pertama. Oh, ni layer pertama. Okey. Ni sos cili eh? Sos cili. Okey. Dengan special sauce kita. Oh, ni sos avocado tadi tu. Avocado tadi bang. Betul. Jadi layer lagi. Okey. Lepas tu kita masuk lagi sikit lagi. Jangan risau, nachos kita isi banyak lah. Banyak lah. Baik. Bawang ah. Bawang ulen. Bawang ulen. Tomato ah. Alright. Okey. Avocado sauce kita. Okey. Cheese sauce. Cheese ah. Okey bang. Okey, macam ni berapa? Campur 14. Alright.